Okay guys, another day, another video boot review. So hari ni kita ada kasut ni DS Lite X Fly Pro 3 daripada brand Essex. Dan kasut ni dia adalah boleh kata kasut paling mahal lah yang Essex boleh tawarkan. Kasut first grade yang paling top tier, the best of the best lah. DS Lite X Fly Pro 3. Yes, jom kita unboxing. So basically kotak Essex dia tak ada apa-apa yang istimewa pun, basic punya kotak. Ini adalah first orang kata colorway yang dikeluarkan, Akakin Pack punya. Color yang katanya Akakin tu warna merah keemasan. Warna merah keemasan. Saya tak tahulah keemasan ke tidak, tapi jom kita tengok. So basically apa yang kita akan dapat bila kita unboxing kasut bola Essex ni, kita akan dapat tali guys. Tali ni aku dah tukar dah. Sebenarnya tali asal dia merah, tapi dia bagi tali biru ni dengan tali kuning ni. So aku dah tukar dah. So jom kita tengok. Dapat kasut je lah basically dapat kasut, tak dapat bag. Dapat kasut sepasang dan juga tu sahaja, dan juga tali. So pada aku okey lah, walaupun dia tak bagi bag kan, tapi still mungkin next time Essex boleh improve bagi bag lah pada aku. Sebab harga dia tak adalah murah sangat dan tak adalah mahal sangat. Dia first grade yang harga cun juga lah. Dapat dua tali ni ngam lah pada aku. Ini dia barang dia. Lawa gila. Kasut ni first impression dia memang baik gila. Aku rasa macam kasut ni seperti digembar-gemborkan lah. Memang antara calon besar untuk menang Boot of the Year untuk tahun 2025 ni. Dan menariknya korang tengok sini, dia pakai synthetic leather guys. Material yang dinamakan silky wrap. Yang mana seperti ramai yang kata, ramai yang dah test, dan aku pun dah test sendiri. Aku boleh akui yang memang bila kau dah pakai kasut ni, kau akan rasa kasut ni ikut kaki kau. Serius. Dan dia memang betul, masa mula-mula pakai Tumat ni macam rasa something sikit, rasa tak selesa sikit, tapi sekejap je dah hilang rasa kat Tumat tu. Dia memang betul-betul mold ikut kaki kau. Material ni memang baik gila. Kasut ni memang antara kasut yang terbaik lah, dan aku dah review dah pun dekat TikTok. So yeah, dah settle unboxing, jom kita borak pasal teknologi dia pula. Let's go. Okay guys, sekarang ni aku nak borak sikit dengan korang kenapa korang patut fikir untuk try pakai kasut Essex DS Lite X Fly Pro 3 ni, dan beberapa kebaikan dia yang korang boleh pertimbangkan lah. Bagus tak bagus kasut ni. Okay, so first kita borak pasal dia punya teknologi ataupun apa yang ditawarkan oleh kasut ni. Okay, first dia menawarkan satu synthetic leather. Synthetic leather yang pada aku ini the best. Ini the best. Dalam market tak ada lagi kasut yang boleh buat synthetic leather sebaik ini. Ini kalau kau tak tahu ni sintetik, korang akan rasa ini adalah kangaroo tau, kangaroo leather. Pada aku mungkin lebih baik daripada kangaroo leather sebabkan dia punya plushiness, dia punya lembutnya tu, push. Aku tak percaya ni adalah synthetic material. Dan bila aku dah bagi tahu tadi yang aku dah try dan dia ikut kaki aku dalam masa yang sangat sekejap, itu adalah satu teknologi yang pada aku advance gila yang Essex tawarkan. Dan kalau kata Tempo pun nak go ke arah synthetic leather kan, aku rasa dia patut belajar, ambil contoh daripada kasut ni, X Fly Pro 3 ni. Dan memang kasut ni memang top notch gila. Aku rasa ni number one untuk synthetic leather punya kasut. Dia dah memang jauh lah. Kasut ni memang menjauh lah pergi dia. And then korang boleh tengok kasut ni, dia menawarkan sole plate yang begini. Ini next teknologi yang aku boleh borak lah pasal kasut ni, yang mana dia menawarkan satu sole plate yang pada aku mesra padang FG, AG pun boleh. Dan juga ringan. Dia menggunakan material yang ringan, di mana dia sini dia kosongkan, tapi dia tak biar kosong je. Dia ada letak ada plastik lah cover untuk elak bocor ke apa ke, terkena benda-benda keras ke, sebab ni berdalam ni kain. Dulu X Fly Pro 2 dia tak ada apa-apa tau kat sini. So dia ada masalah isu cepat rosak kat bawah ni. Tapi this time dia dah improve, and then dia ada bagi 3 start yang very agresif kat atas ni untuk korang punya burst speed. Dan juga pada aku dia almost conical punya shape tapak ni, macam hampir bulat ni, pada aku sangat-sangat membantu korang punya traction, lagi-lagi bila main dekat AG ataupun FG. So memang nice gila lah. Tapak dia memang ringan dan solid. Aku rasa baik gila kasut ni. Lepas tu Tumat Essex, kasut bola Essex dia famous dengan Tumat tau. Sebab apa? Bahagian Tumat dia tu very orang kata top. Dia tak ada kasut lain tak boleh nak offer benda yang sama. Even Mizuno made in Japan sekalipun tak boleh nak offer Tumat yang seselesa pakai kasut Essex ni. Ini personal experience aku lah. Aku dah try macam-macam kasut dah. Korang boleh tengok video-video aku sebelum ni.
Dah macam-macam kasut dah aku dah try. Korang boleh juga check it out kat aku punya TikTok. Aku dah buat review kasut, setiap kasut tu aku dah try dah. Dan setakat ni, ni antara the best kasut yang pernah aku try lah. Dan apa lagi aku nak kata pasal kasut ni. Kasut ni adakah mesra untuk kaki lebar ataupun kaki yang tirus kan? Bila korang tengok sistem lacing yang digunakan oleh kasut Asics ni, dia menggunakan bahasa Inggeris dia deep lacing system. Yang mana very panjang dan juga dia ada zigzag macam lubang kat luar, lubang kat dalam, lubang kat luar, lubang kat dalam. Yang mana kat sini maksud dia akan sesuai, accommodate mana-mana jenis kaki pun. Kaki aku jenis lebar sikit, dan aku boleh katakan walaupun shaping dia nampak macam tirus kan, tapi elok je masuk sebabkan dia punya deep lacing system ni. Dan sedikit tips aku nak kongsi kat korang, kalau kata korang rasa macam susah nak pakai kasut ataupun ketat sangat, first, ini benda yang basic tapi ramai yang terpandang lah pada aku. Yang mana korang loosekan tali, loose, dan yang paling depan ni pun korang loose selus-lusnya. Lepas tu baru masuk, lepas tu baru slow-slow korang rapatkan tali tu. Ikut kaki. So lama-lama okey lah, kasut tu akan ngam dengan kaki. Itu sedikit tips aku nak kongsi lah. Lepas tu apa lagi aku nak cakap pasal kasut ni. Kasut ni dia nampak simple dan basic, tapi bila korang dah try sendiri pakai, korang tahulah apa aku maksudkan. Dia punya traction pun memang best. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. Kasut ni memang baik lah. Itu je aku boleh cakap. Oh ya, aku nak tambah sikit, dia bagi dua color tali. Satu tali color warna turquoise macam ni, satu lagi warna kuning. Kenapa dia bagi warna tiba-tiba turquoise dengan kuning ni? Ni sebab dia. Tapak dia, soft plate. Korang boleh nampak warna kuning dan juga turquoise kat bawah ni. So that's why dia bagilah. Kononnya mungkin sebelah pakai kuning, sebelah pakai turquoise. Korang boleh custom sendiri ikut kreativiti masing-masing. So ya, tanpa melengahkan banyak masa, jom kita pergi ke on fit portion video kasut ni. Let's go. Okay, so jom kita try sarung kasut ni. Kasut ni aku dah buat video testing dah. So aku rasa memang kasut ni dah ngam lah dengan kaki aku. Kasut ni kalau korang first try pakai pun, pada aku dah memang ngam lah. Kasut bola ni kalau korang nak pakai kan, biar make sure ngam-ngam. Jari tu bila sentuh ni rasa. Kalau ngam-ngam tu lagi sedap lah. Macam kau nak control, kau nak shooting, pada aku lebih sedap lah. Dan kalau nak kata sizing Asics ni, senangnya korang ukur kaki ikut cm. Ukur kaki ikut cm. Lepas tu korang beli kasut Asics ni ikut cm. Jangan ikut UK ke US ke. Pada aku ikut cm lagi tepat lah. Sebabkan kasut ni, kalau ikutkan aku pakai 6 UK tau, 25 cm. Tapi kasut ni sebabkan Asics 25 cm tu adalah 5.5 UK, tak ada 6 UK. So aku beli lah 5.5 UK, yang mana kalau korang bayangkan 5.5 UK agak kecil lah kan. Tapi aku pun terkejut dengan cm baru tepat. So memang betul korang kena beli ikut cm, 25 cm. So tali ni pada aku suka warna turquoise. So that's why aku pakai warna turquoise dua-dua. Boleh je ikut kreativiti lah, nak pakai kuning boleh ke, nak pakai merah tu pun okey juga yang dah asal kan. Tapi ikut korang lah. Tapi korang komen lah, korang rasa tali mana lagi cun, yang dia dah bagi tu ke atau tali asal. So ni lah rupa dia. Macam aku cakap, kaki aku jenis lebar, tapi tak ada masalah nak sarung kasut ni. Tak ada isu. Dan aku suka gila synthetic material kat depan ni. Apa yang digunakan ni, silky wrap material ni. Sebab aku suka gila lah plushy ni. Korang tengok sini, macam cun guys, serius. Kasut ni cantik, pada aku aesthetically cantik dan juga very high performing boots. Dia memang enhance korang punya performance. Lagi sedap nak main bola tu. Rasa lagi sedap nak main bola. Kalau boleh setiap hari aku nak pakai, aku rasa. So pada pendapat korang macam mana kasut ni? Berapa per 10 korang nak bagi rating? Okay, so aku boleh suggest dekat korang, recommend dekat korang, kalau korang first time nak try kasut bola Asics, korang boleh try kasut ni. Dan sebenarnya mana-mana kasut pun korang try daripada Asics ni sebenarnya kasut yang bagus. Tapi ni kalau korang ada duit lebih sikit, yang ni aku dapatkan dekat satu tempat. Kalau korang nak, korang beritahu komen kat bawah. Kalau nak tahu kat mana, nanti aku komen, aku reply. Dan kasut ni harga dia pada aku tak cecah 1000, tak cecah 900, tak cecah 800 pun. Kalau korang jumpa tempat yang betul lah, dekat mana dia jual tu, aku akan kata harga dia memang berbaloi dan berpatutan. So untuk kasut first grade ni, aku rasa ini adalah satu kasut yang ditawarkan kena dengan harga. Yes, kasut ni memang cun. Sekarang dah ada macam-macam colorway dah, tak silap aku, putih biru ada, putih hijau ada, macam-macam color pun dah ada. Kalau kata korang tak berkenan color merah ni kan, color merah akakin ni. So next video korang nak
aku try kasut apa pula, korang komen kat bawah. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih. Sebab benda ni bukan sponsor tau, aku keluar duit sendiri, aku beli sebab memang boleh kata atas dasar minat lah. Minat, dan aku ni jenis suka try. So bila ada orang ramai review dan kata best kasut ni, aku nak try sendiri lah. Dan aku boleh katakan kasut ni memang best. Mungkin awal ke tidak tapi dah nak pertengahan tahun dah kan. Tapi ni mungkin antara kasut yang aku rasa contender besar lah untuk menang Best Boot of the Year untuk tahun 2025. Yup. So guys, jangan lupa like, share dan subscribe macam biasa, dan see you in the next video. Okay, ciao. Assalamualaikum. Salam sejahtera.